Hai semua, saya Muhammad dan kau pernah terfikir tak apa rasanya kalau korang ada business buat baju? Okay, sekarang kau tak payah fikir dah sebab sekarang kita ada game Tailor Simulator. Sekarang ni diorang buat simulator untuk semua benda. By the way, game ni masih dalam early access dan also macam korang boleh baca Tailor Simulator. Kita buat baju, kita jual ke orang dan based on trailer ada juga boleh buat fashion show. Okay, jangan tanpa berlengah masa, jom kita try. Okay, sekarang kita sampai dekat early access. Dah cakap early access masih dalam development. Saya akan ada benda-benda baru lah. Okay, thank you. So, mana kedai kita? Hello? The fashion show center. Hello? Ni ke kedai? Okay, ni memang tutorial tak ada tulis apa-apa. Okay, sekarang baru keluar tutorial. Sekarang time hold the tab key to access cleaning. Tab. Macam biasa game-game untuk segala jenis apa ni? Game simulator first masuk mesti kena mengemas. Sekejap, nampak sikit. Buruknya. Okay. Cek sampah. Peluang sini ke? Yes. Okay. Kita buat generate dulu. Kita kutip berani terus. Mam. Tak ada mam. Okay, kita dah buat sampah. Sekarang sweep the floor. Kemas. Cuci lantai. Kasar tu bunyi bagus ni. By the way, kecil je kedai kita. Okey lah. Tu. Kita gaya macam kita yang ada kat Paris. Sekejap. Hai, kucing. Banyaknya kucing game ni. Hai, mincir. Hai. Clean the... cermin. Sekejap. Ni saya punya. Boleh naik. Kering. Sekejap. Saya nak horn. Boleh horn tak? Bel. Malu kucing. Okay, dah cukup. Nak cuci ni Okay, it's fine. Agak interesting lah. Walaupun dia masih early access tapi dia ada macam apa. Boleh ni. Maybe ada kena buat delivery kot. Ataupun kita beli barang ke. Okay, sekarang leave the fabric cover. Gabuk. Okay. Poi. By the way, dia tak ada bagi backstory ke apa. Maybe sebab early access masih tak ada backstory. Usually backstory game-game gini dia macam kita punya uncle kita. Uncle kita dah meninggal. So dia tinggalkan ni wasiat bagi kita. Usually macam itulah. Surat. Ada. Okay. Hello, this is your dad. I'm proud of you choosing carry on family. Oh, ni kali ni ayah. Nah, dah jahanam. Okay, ayah. Kenapa ayah tak nak? Kata ni generate family punya shop. Kenapa? Mana kau orang? Aduh. Don't worry, shop bilang apa? Your gift on the way. Gift on the way. Okay. Thank you, ayah. Mana? Wah. Delivery. Agak in-depth lah game ni. Usually dia tiba muncul kat depan muka. Ni ada kereta datang daripada hujung sana. Kita boleh nampak lah. Okay. Cepat. Hai, cik. Buka. Hai. Tak boleh. Boleh. Boleh tunggu limited time. Okay. Hai. Hai, Mikasa. Gemuknya kau. Terima kasih, cik. Ni buat apa ni? Kain. Place some item on the shelf. Ni ke shelf? Ni kat tindas. Ini. By the way lah. Kadang-kadang saya suka masuk masuk kedai-kedai baju. Tahu kenapa? Sebab bau dia. Bau kain. bau kain dia sedap. Sekarang. Kat sini kan? Okay. Dua je. Ada kedua je, tak mana? Masuk kotak lagi letak. Name your business from the miniature work desk. Ni ke? Ni comelnya kecilnya. Sini tempat kita edit kita punya kedai. Okay. Apa nama kedai kita? Okay, rasa betul ni nama kedai kita. Toilet. Sekejap, kita perlu bunyi dia French sikit. So, apakah French toilet? Twilight. Baru bunyi French. Twilight. Okay, then. So, macam nak keluar dari sini? Back. Okay. Wait. Belum nampak lagi kan? Wait. Okay. Open. Tak kena open lah. Baju pun tak ada. Datang ke Twilight. Bunyi France. Boleh. Cuba je buat. Boleh saya buang di sini ke? Okay, buka. Okay, ayah nak buat apa sekarang?
Nego. Okay. Oh, ada customer. Boleh nego. Allah. Ni zaman bila Windows XP Hello. Selamat datang. Dia nak t-shirt biasa. So, dia perlukan... Oh, no. Kita kurangkan baju. Kurangkan hour. Hour kita pun ambil 7 jam. Lebih cukup kot. Sempat. Kalau ambil ni okey tak? 42? No problem. Alah, tak boleh naik lagi. Okey. Terima kasih. Kau pula. Sini. Oh, kita ni pun kita buat. Tadi berapa jam 7 kot. Tadi kau lebih sikit lah sebab aku kuning. Reasonable. Patut ketuk je. Okay, remember cutting desk that's on the sewing machine. Cutting desk. Okay. So, first ni. Wow. Nak buat apa ni? Interact. So, kita nak t-shirt apa? Female tadi kan? So, kita select ni. Fizik dia. Dia fizik macam game macam ni, main air game air. Cerita fizik dia. Nyok sop. Yeay, dah berjaya. Kan masa untuk kita sewing. That means lah merah Gerak. Very simple. Tak sakit kepala game ni. So, okey lah developer pandai juga lah buat game ni. Tengok. Dah berjaya. Dia ada ni. Macam tu. Okey, letak. Terima kasih. Tu pertama. Second tadi order apa? Yellow. Oh, dia ada track juga. Patut kena tengok dulu sebelum suka hati. Setengah customer tak nak. Dia ni kalau untuk budak-budak main pun okey lah. Sebab very interactive. Macam game-game lama masa kita kecil lah. Macam flash game yang mini clip semua. Macam gini lah game dia. Sebiji. Dekat. Simple, cepat dan tak memeningkan kepala. Mana baju? Oh. Okay, settle. Dia kata call customer, right? Gonna pay phone. I gotta pay phone trying to call. Okay dah. Sekejap. Boleh. Ya. Oh, ada nombor tepi ni. Boleh main ke? Oh no. Tak nak 9. Tak, kita 9. 7, 8, 9. 9. Kosong. Macam mana orang dulu? Sebab tak pernah guna payphone tu macam interesting lah. Macam kena tarik. Alamak. Macam nak cancel balik. Tu tak boleh cancel. Nasib baik boleh. Zaman dulu mesti kena semula. Baik sekarang boleh cancel ke ada? Tak tahulah. Tak sempat zaman kita. Call. Hello, pet. Pesan ha ko hello. Okay. Gitu je. Kita tak ada borak dengan dia ke apa. 3 2 2 3. Ambil masa ke benda. Lah tak boleh tu je. Boleh check je. Alah. 6 5. Okay, dia seronok tapi kalau 10 orang nak kena call payah ke? Sabar. Cik. Take the money. Okay. Macam marah. Change for dia juga. $6. Mana? 5 6. Okay, terima kasih. Bye bye. Yeay, jom kita meronda. Interesting, tak ada bandar dia. So, ini fashion show untuk kita buat. Dah siap baju kita boleh. Bagi ni keutamaan kepada basikal tu. Tengok. Coffee. Shop ada. Tapi ni apa? Bapak 3P nampak. Ya, boleh keluar. Boleh jalan tepi ni. Alah, invisible wall lah. Ya, ada customer. Faster. Cik, mesti cik suka hijau kan? Putih. Dia happy. So, kalau happy, kita boleh charge dia tinggi. Betul tak? Itu maksud dia. Apa tadi? Hijau apa? White. Hijau sekali hijau. Forget to burn the fabric. Ni kalau kita salah buat. Lepas tu kita bakar je. Okay. Perlu ke burn the fabric? Tak payah sampai tak burn. Okay, selamat datang. Macam mabuk je. Yup, memang betul. Mabuk. Double trouble.
Brother, what on earth are you talking about? Borak apa ketau meh? Boleh kita pukul dia? Ini post box. Hai kucing. Hai silik. Wow. Kau apa? Cakil. Hai tabby cat. Hitam. Tuxedo. Light. Oh, besar ni kau. Mikasa. Asal kau besar sangat? Wow. Ada 4 je ke? Mana ni kucing? Macam tu lah. Sebab game ni dia masih early access. Jadi macam tak ada story sangat lah. Dia setakat kita follow tutorial lah. Tengok lah macam mana. Dia tak ada. Game ni game santai. Tak ada fikir kepala. Tak pening kepala. Dia seronok just. Masuk buat main. Macam gitu je. Tapi dia sebab macam tu lah. Early access tak banyak lagi benda. Tapi roadmap saya tengok macam banyak developer nak cuba buat. So agak interesting lah. Sekejap mana dia? Mana dia? Sekejap ke tukar tu? Sekejap kita boleh tekan je. Dah boleh tekan je. Ha, nampak ke? Tak baca. Cuma enter number turn dia ataupun type guna keyboard atau click on the customer name. Saja je. Benda boleh senang. Saja ambil masa diri. Cepat datang, cepat datang, cepat datang. Keding. Akhirnya baju lelaki. Tadi baju perempuan je. Memang perempuan banyak pergi tailor kan? Betul tak? Tak pasti ya. Sebab tailor ni teringat masa saya sekolah, ada seorang perempuan tu. Dia tempah baju dia. Baju kurung sekolah warna putih tu. Dia sampai pergi tailor. Tanya berapa ringgit? Dia kata 100 juga. 100 juga dia punya sepasang. Saya macam, wow. Kaya ni perempuan ni. Sekejap, sorry kau biru. Sekejap, raja perempuan ni. Dia salah satunya perempuan yang pergi tailor untuk buat baju sekolah. Asal bagi besar sangat duit? Akhirnya, hai Atok. Sekati je. Hai krok. Dia nak baju kuning, tank top. And also top. Top saya macam, ada top ada. Macam top, macam, okay. Saya tak berapa pakai top sebab saya insecure dengan ketiak. Kan orang boleh tu confident. Benda bagus lah untuk dia orang. Tapi macam saya tak. Saya tak cukup confident untuk pakai baju gitu. Kalau boleh saya nak tutup satu badan tu. Dengan kepala nak tutup. Besar juga. Bandar ni. Ada wholesale ada. Sini ada. Cik nak apa? Mannequin dengan rack. Mannequin. Oh, laju. Mannequin. Okay. Dengan rack. Bye. Okay, terima kasih. Macam. Oh. Sekejap. Botak. Okay, bye botak. Oh, sekejap. Kenapa tak hantar dalam satu je? Saja je korang ni. Boleh je. Malu tu. Jangan langgar. Saya ada insurans. Mannequin dan satu je. Tak perlu pun sampai nak kena tu. Dua ketul kan. Ya, bagi mereka pakai dia. Cantiknya mereka kata. Okey dah. Ni saya ambil. Berapa? 6. Okey, terima kasih. Pada tadi perempuan tu nak apa? Red shoulder tank. Sekejap. By the way, dia tepi ni penuhnya. Dia sebab tutorial kot. Tapi dia macam terlalu convoluted dia punya screen dia. UI dia. Tu serabut juga tengok. Sekejap, kita tak ada putih. Sekejap. Mana nak beli barang? Oh no. Tak ada benang. Orang mabuk. Kau dah jadi mabuk? Oh, still kot. Track. Ya Allah, punya ada situnya. Tak. Sekejap. Kita bukan ada lebih. Yang benang putih. Tapi ni. Nak benang putih satu. Boleh tak tu lagi? Kalau tak, buang. Tu apa lagi tak ada? Biru hijau. Oh, dah semua. Dah elak Sekejap. Sebelum kita close. Sekejap. Ni apa ni? Rak ni tak apa. Pen. Boleh select colour. Oh, kena bayar. Bazirnya. Sekejap. Mana customer? Oh, okey. Tutup. Macam jangan masuk. Tuan jaga kedai. Masih. Kayaknya macam satu customer terlepas je. Sekejap sebelum tu kita pergi bar. Hai cik. Ini untuk apa?
Beli satu. Dua ni boleh mamam. Then Gudu. Oh, trippy. Pening. Hai kawan. Handsome-nya. Pening. Oh, tidur depan pintu je. Dekat rumah. Oh, sunshine. Kat pagi semua. So, kau ambil tank lah. Apa yang kurang? Blue. Happy? Bargain? Main ingat. Okay. Main juga. Oh, okay. Terima kasih. Oh, kan senang orang itu. Kain pun tak banyak ada. Tank top. Tank top. Yeah. Siapa nak tengok One Punch Man? Tank top master. The black top master. Kereta. Kerja dia orang pakai tank top. Okay, dah settle. Mana brother? Tak. Semua ambil baju korang. Oh, kalau hari tu kita terlepas dia terus. Terus hilang Kobayashi kau masuk. Tak mau cepul pun. Oh, maknanya kalau kita terlepas orang tu dah terus hilang lah. Sekejap. Ni tak apa. Dekat sini ke? Oh, tu je punch kau. Kau boleh nampak bos. Senang nampak warna. Kat bawah tu macam aduh campur semua warna. Kau cantik sikit baru nampak macam kedai. Setiap drawer boleh pakai. So upgrade from Malaysia wish to continue. Upgrade. Ya kan? Upgrade. Oh, upgrade pulau tepi. Wow, dah besar. Oh, macam tak rasa laju sangat semua benda kena buat. Dah baca nampak sebelah ni buruk lagi. Ya. Yeah. Kenapa? Shoulder tank. Kenapa kuning? Kenapa tak ambil yang bukan kuning? I'm okay with just not the price. Tak okay lah maknanya cik. Salah tu. Ya, kita bagi harga sama orang tu. Kalau kau tak nak. Okay dah. Highway robber kau ada kop. Pergi kau. Mak. Santai. Kesat kaki. Okay dah settle. By the way, kita pergi. Sekejap, sebelum kita pergi, kita call dulu customer ni. Cepat datang. Oh, tak boleh tunjuk ke dia orang. Baju atas lantai. Dia kau atas lantai. Kau atas balik. Tu kenapa nak beli chair customer wait? Tak perlu pun. Pernah nak tengok kedai ni. Kedai kain ada kursi untuk customer tunggu. Nak buat baju lama. Hai kucing. Terima kasih cik. Selamat datang lagi. Upgrade a sleeveless blouse. Cik, macam mana hari ni? Macam mana Ana? Macam mana Farhan? Sihat? Tak buat baju untuk Farhan? Baju raya ke? Tak nak? Okey dah, pergi. Show. Kalau boleh kita beli jap. Beli ala-ala kita pergi tepi ni. Kita beli sekali lah apa ni. Boleh curi basket tak boleh? Okay, kita beli apa tadi? Kita beli benang sedikit jap. Sebelum ni kita beli dressing cabin, chair, chandelier. Banyaknya barang atas ni. Oh tempat dia try. Okay. Bye. Okay. Kau tengok luar lah. Atas. Cerahnya. Oh, tukar baju. Tengok. Tukar baju, make sure kau tukar jap. Okay, kau duduk sini. Tengok dia tukar baju. Oh, kenapa? Seram kau beli tu. Kenapa masuk basket ni untuk kita angkat barang? Pakai storage. Malu. Bicycle privilege. Malu. Dia boleh letak lagi 2. Okay, dah cukup. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi 5 tahun. Let's go. Ingatkan function kursi tu untuk tu lah. Kena tidak. Function kursi siapa yang duduk sini? Cik, t-shirt putih. Boleh cik. Saya bagi harga ketuk sikit lah. Tengok. Macam ni orang tak ada masalah. Kaya. Ya. White. Mana white? Saya nak white je. Jersey ni white. Saya jersey white. Ya ke cotton? Tak, cotton tak ada. Cotton tak unlock lagi. Tu lah. Damas. Ini. Boleh. Alah, tak boleh. Tunggu tu. Ni bukan untuk tu. Ni untuk blouse. Sudah. Bazir. Ambil. Tengok gimana? Boleh tengok. Apa kau buat situ? Oh, kau tukar baju. Cantik cik. Pandai saya buat baju. Dia bagi good review. Terima kasih. Jersey. Rasa unlock. Tak unlock lagi tadi kan? Jap. Bip.
puan. Sorry ya. Boleh sumbat aku tahu. Jo. Lipat kain ni. Batang kayu ni lipat. Ni jersey. Baru betul logik RM50. Tak boleh masuk dalam. Oh boleh no. Baik buat gini je tadi. Bip 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 bip. Malu. Oh leceh pula nak keluar. No. Sekejap tak nampak kau orang tengah basikal ni. Tolong basikal tak nak. Ya sekarang masa untuk talk to someone. Tak buat lagi mission. Mana orang? Mana untuk orang untuk borak? Hai. Win lottery ke? I'm listening. Pick a dream for you. Oh beli kereta. Macam bosan. Upgrade lagi workshop. Need more space. Ada ni pun dah banyak dah ni space. Ya betul. Barang pun je tak ada lagi. Sekejap kita tengok ni inside. Oh ini kita boleh upgrade. Floor. Tak ada wall yang buruk ni. Floor tak ada. Tak ada masalah. Wow. Baru betul nampak lawa cik kan. Alah set. Nyapa tu kalau set ni. Tak boleh buat duit. Tak boleh ketuk. Okay 45. Dah. Tak nak. Okay show. Kau nak apa? Kau marah. Tak ada. Reject tu. Hai. Oh tempat menunggu. Patutlah ingat dia lepas habis order tu. Alah seorang lagi marah. Reject ke? Malas lah menunggu marah. Upgrade lah. Besok upgrade. Belakang. So, at the message your furniture buy on Dash Furniture Store. Beli lagi. Game ni tak boleh chill ke? Oh, hai mabuk. Mabuk boleh ketuk lah. Ketuk. Oh, ini yang kita nak ni orang mabuk Terima kasih orang mabuk. Ketuk. Aduh, jangan minum tak baik untuk kesihatan. Tunggu. Potong dah gelap Potong muka Aduh, dia orang mesti datang walaupun nama kedai toilet. Maybe sebab France. Bunyi France. Dia kata, wow, very aesthetic. Ketik lah sangat. Cepat, Portela. Salgado Portela. Puan, nak apa? Nak tank top. Tak apa. Sebab dia very happy. Boleh ketuk. Tak apa. Okay, tak boleh. Nampaknya boleh ketuk orang mabuk. Rejected. 35. Take it or leave it. Okay, thank you. Tadi tulis ada seluar dah unlock. Mana seluar tu? Ni dia. Brother mabuk. Hai brother mabuk. Nak ambil? Terima kasih sebab memabukkan diri anda. Oh. Hati jangan jahanam aku punya sudah. Baju kau buang terus macam ni. Untuk beli baju pula kat wholesaler Furniture Store Button. Wholesaler. Sekejap. Mana pasal? Nak beli benang sikit. Tepi kucing tepi. Tinggal lah kang. Ada kat atas ni. Beli satu lampu. Murah je lah. Buton mana game ni banyak. Serius banyak gila benda ada. So agak interesting lah kat mana game ni akan develop. Tunggu dulu. Ada benang ke dalam tu? Kain. Kita keluarkan kain. So kita ada dapat seluar pula. Wih, cerahnya. Oh silau. Kita ada order tadi. Okay, tak ada. Mana-mana barang kita kemas dulu. Ni boleh letak sini ke? Betul. Satu. Kenapa tak letak terus semua? Oh, ni warna-warna lain pula kot. Kucing nak? Ambil free Hello cik. Sudah meninggal pula perempuan ni. Dia tak salah Tak salah, dia meninggal betul. Oh. Cik, bukan mana tu cik? Osh. Cik. Okay, sekarang dia suruh pergi tutup kedai. Ting. Nampaknya rasanya tak laku ke tapi. Aduh, salah tu. Sekejap, tutup kedai. Okay, saya rasa kan takat ni sini sampai sini saja. Apa tu burung? Ya, apa kan? Rasanya sampai sini lah untuk game kali ni sebab banyak lagi benda. Sebab kita habis unlock lagi. So lepas ni, tapi game ni agak senang lah. Maybe sebab dia baru lagi. So dia macam still tengah development. Masih tak tahu lagi apa nak kena letak. Semua story pun tak ada sangat lagi. Tapi kalau korang berminat, boleh komen kat bawah. Saya akan teruskan lagi game ni. Atau game-game jenis macam gini. Maksud apa?
Tapi sikit ada kucing game ni. So itulah rating saya dapat bagi. Ada kucing. Yang problemnya sebab macam tak ada benda sangat nak buat. Sebab dia repetitive sangat lagi. Tak ada story apa ke. Tapi dimaafkan sebab early development kan. Okay. Rasanya itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih semua sebab sudi melawat dan melepak dekat sini. Okay. Terima kasih semua dan bye-bye.